Kalau anda tengah lapar tapi nak masak yang simple-simple je, boleh buat roti telur tuna ni. Serius sedap, garanti puas hati. Ambil roti putih dan potong kepada 2 bahagian. Di dalam mangkuk, satukan tuna, bawang merah, cili padi merah, daun bawang, garam dan telur. Tuna ni saya guna tuna dalam teh jenis spicy. Gaul-gaul-gaul hingga semua sebati. Bila semua dah sebati, boleh celupkan roti ke dalam adunan telur tuna tadi. Pastikan roti bersalut elok tau. Ambil sedikit tuna tu letak atas roti sebelum masuk ke dalam kuali. Masukkan butter ke dalam kuali dan goreng roti sampai keperangan. Jangan lupa terbalikkan roti anda supaya semua masak sekata. Bila dah masak tu, boleh angkat dan ketepikan. Dah siap roti telur tuna kita. Buat breakfast boleh, buat minum petang pun ngam. Selamat mencuba. Ingat makan, ingat rasa.